Akmal, budak catur Zahid, Sanusi buka cerita panas PRN Melaka. Menurut laporan Sinar Harian, suasana politik semakin panas apabila PAS melancarkan serangan terbuka terhadap kepimpinan UMNO menjelang Pilihan Raya Negeri Melaka. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Muhammad Sanusi Noor, mendakwa Ketua Pemuda UMNO, Muhammad Akmal Saleh hanyalah budak catur kepada Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau, walaupun Akmal dilihat lantang bersuara, namun didakwa tidak mempunyai kekuatan sendiri dalam menentukan hala tuju politik. Sanusi turut mengaitkan nama Khairi Jamaluddin dengan sindiran bahawa bekas pemimpin itu kini masih mencari arah dalam lanskap politik semasa. Dalam masa sama, Sanusi menyatakan keyakinan tinggi bahawa PAS mampu menawan Melaka dengan sasaran minimum 15 kerusi. Malah tidak mustahil mencapai kemenangan lebih besar. Beliau turut memberi contoh kejayaan di Kedah, di mana UMNO gagal memenangi sebarang kerusi, sebagai bukti bahawa perkara sama boleh berlaku di Melaka. Selain itu, Sanusi mendir dakwaan kononnya UMNO tidak bekerjasama dengan DAP dengan menyifatkan naratif tersebut sebagai wayang politik yang sukar dipercayai. Beliau menegaskan jentera parti perlu digerakkan segera kerana masa semakin suntuk dan PRN Melaka dijangka berlangsung sebelum hujung tahun. Apa pandangan anda? Realistik ke PAS boleh tawan Melaka kali ini?